Cheese makan apa ada ya? Spaghetti. Spaghetti. Lain apa-apa ada? Nasi goreng ke? Ada. Dan nanti saya bilang sama bos. Okey, bolehlah. Ketiga kena berdiri ambil Ini bukan mie ni. lagi. Wow, pandai dia masak. Ini apa, Mbak? Indomie. Banyak. Ya Allah. Oh. Kakak, sebelum ini ada orang Malaysia datang ke sini? Nggak ada. Ini kali pertama? Nah, kali pertama kakak juga datang. Orang Malaysia datang sini kali pertama. Sebab apa? Biasanya orang ini Tak apa, selepas video saya keluar, ramai orang Malaysia datang sini. Ya. InsyaAllah. hari-hari masak. So I can't swim. So You can't swim? Ah. If you don't know how to swim, up to you. You want to go snorkeling, but I'll give you this one. mana ada orang diving pakai seluruh? Dia pakai full. Biasanya. Okey, belakang. Okay, so snorkeling total $189. $189 bersamaan dengan duit Malaysia dalam RM800. RM800. Okey, okey. Sini pergi sana berapa minyak? Di sini saja. Ya, di sini saja. Aku rasa cita-cita aku daripada kecil akan capai. Cita-cita apa? Cita-cita dari kecil. Saya tengok biasa kat TV. Ah. Pergi Sabah Sarawak kan. Ah, Tengok tajak-tajak. coral. Ha. Tak tahu. Ini cita-cita dia. Masih ada kan? Ini kita pergi sana kan? Ada sudah 6 orang. Ini antara tercantik di dunia. Saya nak tengok nanti. Kita